Korang bayangkan sebuah syarikat gergasi bernilai berbilion dolar yang diiktiraf sebagai syarikat paling inovatif tiba-tiba bankrupt dalam masa beberapa bulan je. Sambil korang tengok saya lukis ni, saya nak bawa korang ke tahun 2001, menyingkap skandal Enron, penipuan korporat yang mengubah undang-undang syarikat di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Senang cerita macam ni, Enron kantoi menipu penyata kewangan. Mereka sorok hutang berbilion dolar dalam syarikat-syarikat proksi supaya akaun nampak cantik dan untung memanjang. Bila penipuan ni terbongkar, saham Enron jatuh menjunam dari 90 dolar kepada kurang 1 dolar. Pelabur hilang duit, beribu pekerja hilang kerja dan duit pencen. Syarikat audit gergasi Arthur Andersen pun bungkus sekali sebab bersubahat. Skandal ni buat satu dunia panik, termasuklah kerajaan kita. Malaysia sedar kalau pengarah syarikat diberi kuasa tanpa pemantauan ketat, hal sama boleh jadi kat sini. Jadi Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Security terus bertindak agresif. Lanskap undang-undang korporat kita dirombak habis-habisan. Ini 3 kesan terbesar Enron kepada undang-undang kita. Pertama, rombakan Malaysian Code on Corporate Governance, MCCG. Syarat pengarah bebas, independent directors dalam lembaga pengarah diperketatkan supaya tiada konflik kepentingan. Kedua, jawatan kuasa audit syarikat awam wajib diketuai oleh pakar kewangan. Tak boleh lagi pakai orang dalam yang sekadar angguk-angguk. Ketiga, tercetusnya perlindungan whistleblower, pindaan pada Akta Syarikat dan akhirnya Whistleblower Protection Act 2010 diwujudkan supaya pekerja berani lapor kalau bos buat hal. Maknanya, jadi pengarah syarikat ni bukan setakat pakai suit cantik dan ambil allowance je. Risikonya besar kalau cuba tipu pelabur. Korang rasa undang-undang syarikat kat Malaysia ni dah cukup ketat ke belum? Komen kat bawah. Jangan lupa save video ni untuk rujukan dan follow FinDoc untuk lebih banyak sejarah korporat yang mind-blowing.